Kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa pilih untuk pergi iman tu? Allah. Allah. Allah buat turun ayat kat Nabi, wahai Muhammad, hang tak boleh pilih hidayah ni untuk orang yang sayang. Aku yang pilih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tuan-tuan ingat kecil nikmat iman ni. Kena beritahu ke anak-anak, dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak pilih, Nabi Muhammad tak boleh bagi. 10 tahun Nabi berdakwah kepada Abu Talib. 10 tahun. Masuklah Islam, sebutlah la ilaha illallah. Abu Talib tak mahu. Tapi dia tak lawan. Abu Talib tak lawan. Dia tak tentang Nabi, dia tak sekat dakwah Nabi. Dia tak sekat. Tapi dia tak mahu masuk Islam. Subhanallah. Iman saya dan kita semua malam ni, ketahuilah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala.